bangsa kita. Tekad martabat anak muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat, capai cita-mu demo, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Di mana jua hargai diri, serlahkanlah kecemerlanganmu, rakan muda. Impian akan terlaksana, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda. Rakan muda, sampai masa dunia kita punya. Rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari celik mata, terus bangun, aku terus melangkah. Lari atau tempat, masa depan ku punya. Yakin boleh, ku mampu apa saja. Yakin boleh, demi cita negara. Yakin boleh, semangat percaya, ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Oh yeah, capai cita-mu demo, rakan muda, rakan muda. Oh yeah, bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara, yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Assalamualaikum, saya Hazmi Hassan. Saya Hazwan Hassani. Kita berjumpa lagi dalam Kita Bincang Podcast at Suara Belia. dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Sebagai suara dalam Negara. Husky sikit lah Okay, terima kasih kita ucapkan pada yang menonton juga untuk episod kali ini. Awal-awal lagi kita dah berterima kasih. Maknanya kita menghargai belia-belia di luar sana. Dah banyak dah topik-topik yang kita bawakan untuk kita kupas, kita kongsi, kita nak sampaikan, nak berikan inspirasi kepada para belia yang mungkin sekarang ada yang tengah tercari-cari, ada pun yang dah ada platform dan sebagainya, mungkin nak sedikit motivasi dan sebagainya. Betul. Inilah platform yang terbaik untuk anda. Kena tengok sampai habis dalam Kita Bincang Podcast. Betul. Alright, dan hari ini dengan tajuk kita iaitu Rakan Muda. Platform penyelahan potensi. Kalau kita sebut pasal rakan muda ni Azwan, dah lama dah daripada kita belia dulu pun. Betul. Sebelum belia kita budak lagi, kecil lagi pun kita dah ada dah dengar kita perkataan rakan muda. Yakin boleh. Rakan muda. Zaman kita kecil dulu kan. Okey, dan sekarang ni episod ni juga kita akan bincang lah mengenai pengalaman peserta yang pernah menyertai program reality di bawah JBSN iaitu Jaguh Rakan Muda. Dan juga akan berikan sedikit lah pandangan mengenai program dan berkongsi kelebihan, menyertai seterusnya mempromosikan juga iaitu program Jaguh Rakan Muda. Yes. Okay, dan hari ni Azwan kita bersama dengan Kita bersama saudara Muhammad Fidau Aziz. Dan juga Shalin. Macam mana sebut? Shalin Sonia. Betul. Okay. Shalin Sonia. Shalin Sonia ke Shalini? Charlene. Shalin. Dia tak ada ni. Okay, terima kasih selamat datang ke Kita Bincang Podcast. Kita rasa macam duduk sama tinggi, berdiri sama rendah kan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sebab nak nampak macam belia juga kan. Okay. Terbalik kan. Okay, untuk kita punya pengenalan ni untuk Firdaus dan juga Shalin, boleh tak kira dengar sedikit background you all lah. So kita mulakan dengan lelaki dulu ke atau ladies first ke macam mana? Boleh lah saya dulu sebab saya lagi dekat kan. Silakan. Baik, silakan. Walaupun tak gentleman kat situ, tapi saya mulakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus. Tapi my nickname orang panggil saya Murp, MURP. And sekarang ni currently saya bekerja sebagai Gen AI Engineer dekat
industri pembankan. Oh, Ah. okay. So sekarang dalam umur 26, kerja lagi. Saya graduate dari University of Manchester. Manchester City ke Manchester United? Oi, yang tu soalan sensitif tu, soalan sensitif. Yang tu kita cerita belakang. Okay, okay. Ini institut dia belajar. Aku dengan Bukan Manchester. kelab bola sepak dia masuk. Yelah, aku tanya dia minat mana. Okay. Ada lagi nak tambah? And walaupun saya kerja banking, kerja engineer, part time bukan part time. Dalam masa lapang saya banyak join aktiviti sport. So sekarang ni macam famous kat Malaysia ni High Rocks, banyak endurance sport. Saya minat lah benda tu. Oh, cute. So Bagus yang lah. sempat register tu tahniah. Wah. Awak sempat tak? Saya sempat. Kita memang queue. Konsep pun tak macam ni. Okay, Okay. gulak untuk you all dan gulak juga untuk Merp siapa tu? MURP Merp. Kenapa Merp? Yang tu dia panjang sikit cerita dia. Boleh kita suka dengar cerita Kita suka banyak. So saya dapat nama tu daripada high school saya. Okay. So dalam workout ni ada satu coach ni, nama dia Murphy. Okay. So saya banyak suka buat dia punya WOD tu maksudnya workout of the day. Okay. So saya dapat nickname Merp tu. So kita panggil Merp. Merp. MURP. Okay. Merp. Firdaus boleh, Merp boleh. Mana-mana selesa. Okay, baik. Jangan map lah. Jangan Map tu tak betul. Okay. What about Oh. come on. Okay. Aku Manchester juga dulu. Ya, betul. So what about you, Charlene? Me, so my name is Charlene and I'm 25 years old. Tapi belum official lagi lah. Okay. Oh, tak birthday Bila lagi. official? Hujung tahun. Oh, lambat jauh lagi. tu. Lambat lagi. Okay. So Background lah sedikit. Awak siapa baru kerja graduate ke? tapi tak kerja lagi. So time study pun rajin juga bersukan. Macam join High Rocks, pergi gym, lari semua. Study kat mana? Dekat Masa University. Oh. Dekat Masa. Bagian apa? Nursing ke apa? Oh, tak. Doktor? Tak, Business Administration. Oh, okay. Sebab masa college tu terkenal dengan tu. Yelah. Nursing kan. Selalu pergi kan? Masa college. Dulu. Okay, itu antara sedikit latar belakang kedua-dua belia yang bersama dengan kita Betul. ni. Dan dia orang ni merupakan peserta lah untuk jaguh rakan muda. Oh, betul lah. Di mana Firdaus ni merupakan juara. Tim dia juara. Harimau Merah. Spoil awal-awal. Oh, tak tak apa. apa. Orang dah tahu Orang dah lah. tahu lah. Dah keluar lah cerita tu. Tahun lepas. Jangan marah. Oh, tak. Ini geram ni. Gurau ya. Okay, kita pernah dengar dan mungkin dah lama agak sedikit terlupa kan. Jadi boleh tak kalau kita dengar sedikit macam mana sebenarnya orang kata tu program ni berlangsung and macam mana perjalanan Macam mana dia. program macam mana sebenarnya? Okay, program ni saya tak sure the total duration betul-betul dia. Maybe dalam 3 months macam tu. Okay. So dia ada banyak session. Untuk first dia punya selection session, dia akan open dekat public untuk belia. Belia ni maksudnya umur dia kena bawah 30, kena atas 12 tahun. Okay. So tak boleh budak-budak sangat. Takkan nak bawa budak-budak masuk pertandingan kan. Betul. So sebab dia nak galakkan belia-belia ni bersukan. Sebab jago rakan muda ni bukan sport saja, tapi dia majority sport lah. Dia ada kemahiran berfikir juga, kemahiran sukan, communication, banyak-banyak benda. So untuk masuk sesi pemilihan awal-awal ni, dia open untuk semua orang. Dia akan ada buka certain macam mana cakap, ada pusat-pusat lah. Korang boleh pergi interview dia akan ada ujian-ujian tertentu dia. Okay. So first selection, selepas first selection, dia akan panggil orang yang terpilih. Dalam awal-awal dalam 200 macam tu. Oh, ramai. Tapi yang pergi untuk selection tu lagi ramai. Lagi ramai. Ribu rasanya. Kan? Yang terpilih 200 dulu. Sebab ramai nak cuba kan, benda menarik, benda yang challenging, daripada tak buat apa-apa baik pergi. Betul lah tu. Lepas tu dia akan filter sikit-sikit. Lepas tu dia akan split jadi team sampailah sekarang. Oh, macam tu. So, kenapa rasa nak join? Oh. Okay, kalau sejujurnya awal-awal, saya lambat sikit dengar pasal info-info ni. So kawan ajak dulu. Okay. So waktu selection yang saya cakap, first selection 1000 orang tu, kita orang gerak dalam grup. Ada kawan-kawan sukan lah. Kawan-kawan sukan macam, ada program, jom pergi sekali. Pergi seorang segan kan. Ya tu. So waktu selection yang saya pergi tu, waktu saya punya, sebab saya tinggal dekat Putrajaya. So selection saya waktu tu kat KL. Dia ada dekat Semenanjung semua ada juga.
Satu Malaysia. Okay. So yang kat sebelah sana bila diorang dapat terpilih akan dapat sponsor tiket flight semua. Dan So teruskan. untuk selection saya tu dia ada 3 cabaran 4. So dia ada lari. Awal-awal kita kena lari treadmill. Kita kena hafal puzzle, ada puzzle. Obstacle challenge. Bila habis semua tu dia tak bagi kita rehat. Dia suruh kita interview direct. So dia challenge multiple aspect. Minda ada, communication ada, physical ada. So dari awal kita dah tahu lah game best ni, game menarik ni. Dia macam macam pula. Dia macam orang kata tu masuk askar punya tau. Cabaran dia tu Cabaran tu. Tapi itulah. susah tu kalau kita kalah awal rasanya. Bukan kalah awal. Masa kita pergi selection tu pun dia tak select. Itulah pergi tak select dah. Oh tu masuk kalah awal. Itu awal tak dapat lah kita. Macam mana dengan Shelin? Sama lah. Tapi yang ni pun kawan yang suruh join. Sebab kawan saya semua dah 30 lebih. So yang ni pula maksimum 30 je. So they were like, Lin join lah. Dia cakap macam ni, budak, join lah. Kan? kena marah macam, budak join lah. Kita orang dah tua dah. Kau muda lagi, join lah. So pergilah join. Lepas tu mula-mula time tu malam tu decided tak nak pergi interview uji bakat tu. Tapi terfikir sebab kawan semua paksa kan, dia cakap try je. Lepas tu parents pula pun cakap try je, kalau rezeki adalah tu. So pergi lepas tu macam best. Tapi bila time pergi tu macam aku ni tak cukup fit lah. Tak cukup fit sebab tengok macam ada obstacle. Lepas tu kita kena climb dia punya obstacle yang jaring-jaring tu. Lepas tu macam aku boleh dapat ke ni? Dah lah ramai beribu-ribu orang. Macam tak apalah, try je lah. Time tu parents pula bawa pergi. Macam adalah orang support lah kan. So pergi-pergi. Lepas tu dah register. Lepas tu dia suruh test. Lepas tu time tu treadmill kita tak tahu pula dia akan ambil timing. So kita pun letak treadmill paling rendah. Tak nak lari laju. Lepas tu slow je lah Ran. Slow. Lepas tu tak tahu pula dapat. Begitulah cerita dia. Macam tu dapat. Slow dapat Itulah tu. Rezeki tu. Lepas tu bagi tahu lah parents, macam mana aku boleh dapat ni sedangkan treadmill nombor dekat treadmill memang slow. Tapi yang lain semua laju. Orang yang lari laju tak dapat. Dia macam pelik kan ada yang lain-lain punya. Kan ada banyak cabaran lain. Cabaran lain dia okey. So you guys sebelum join Jaguar Rakan Muda ni memang seorang yang aktif bersukan ke, aktif running ke macam mana? Betul. Itulah saya mention high rock semua benda saya join. Weightlifting saya join semua FOMO kan. Middle age ni dia semua nak join lah. Energy dia terlebih. Testosterone dia terlebih. Dia semua benda kita nak try. So benda tu every day ke macam mana? Seminggu sekali, 2 minggu sekali ke? Untuk saya every day. Every day memang akan buat. Setiap pagi macam mana timing? Selepas kerja. Kan saya dah kerja kan. So usually pagi kan cardio dulu. Lepas kerja baru kita ada main menu dia. And training menu tu dia depend on competition mana yang paling terdekat. Contoh katalah Jaguar Rakan Muda tak habis lagi kan. This weekend ada Jaguar Rakan Muda. Training tu kita fokus lah pada Jaguar Rakan Muda. Selalu training kat mana? Saya dekat gym. Dekat dengan Kelang. All Kelang Road, sorry. PJ. So ada coach ke apa? Tak ada. Tapi ada certain orang saya minta tanya nasihat lah. Coach. Tapi personal coach saya tak ada. Macam sendiri pula? Training sendiri juga. So sama dengan dia join macam-macam tak? Kita orang join macam-macam. Macam marathon. Lepas tu game-game. So, apa yang ada kita orang join je. Tak kisahlah fit macam mana pun. Fit ke tak fit ke, join je. Macam mana korang boleh join aktif lah? Macam mana kita tak rasa nak join lah? Ni minat. Mungkin minat juga. Macam mana ada minat nak join tu Dia kena start register dulu. Bila kita register baru kita dah menyesal lepas tu lah. Register dulu. Training fikir lain. Sebab macam kau jadi collector. Register baju ni, lepas tu kau balik. Dia kena ongoing dia punya ni juga. Kena buat training kan lah. Itulah aku kata nak pergi gym kan pergi kejap dah. Tak nak pergi dah. Sehari je pergi. Itulah macam mana nak jadi konsisten macam korang Jadi kena cari community. Betul. Usually kalau kita seorang-seorang pun mental juga benda-benda kan. Kita training seorang register seorang tak boleh. Community orang dorong kita lagi. So you ada community macam ada. tu lah. Sama dengan Shelin Sama. kan. Ini you all ni mesti stamina memang padu lah. Itulah pasal. Kan ini kalau kita ajak berlari mencuba still improving lah. Kan.
So dari segi achievement pula macam mana? Kalau untuk orang kata tournament-tournament luar ni? Ni selain daripada jaga rakan muda lah. So saya mula dulu lah. Boleh. Okay, untuk saya, achievement saya setakat ni, saya rasa yang terdekat, yang saya rasa paling okay adalah Hyrox Jakarta. Hyrox Jakarta 2-3 bulan lepas. So waktu tu saya masuk multiple kategori, tapi saya fokus main open punya kategori. Dia sebenarnya tak adalah laju sangat, ramai je lagi laju. Tapi bagi saya tu achievement untuk saya lah. You versus you kan. So saya dapat dalam 1 jam 14 minit. So Malaysia nanti kita target sub 70 pula. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan juga. Dan macam mana dengan Shalin pula? Kalau saya suka join Hyrox. So saya start 2 tahun lepas kot. Itu pun time tu saya join open dulu. Hyrox ni dia ada 2 kategori, satu open, satu pro. So first race tu join open, lepas tu the second race dah consistent join yang pro je. Tak kisah timing berapa pun, asalkan join. Sebab kalau umur macam saya ni, sebab perempuan kan dia tak suka nak bersenam semua, dia orang takut. So saya masuk sukan ni pun untuk motivate lagi orang untuk join. So saya akan nak ubah persepsi wanita jugalah. Kan, jangan takut untuk bersenam. Kan, amalkan gaya hidup sihat juga. Dan achievement macam mana juga untuk Shalin? So saya far baru finish Hyrox World Championship dekat Stockholm. Wow, hebat lah you all. Terus dia pergi Dia macam puas lah sebab kita join. Kadang orang join for fun, kadang ada orang join dia nak podium. So dia akan cubalah untuk dapat. So kalau dah podium tu dapatlah qualified untuk World Champ kan. So siapa je tak nak pergi. Betul. Betul. Kalau kita pun ada kelebihan macam you all, mungkin kita pun join juga kan. Okay. Dah terlambat dulu kita. Tak, belum. Terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Masih boleh lagi. Baik, aku akan training lepas ni. Tunggu. Jangan dimarah Haudi. Aku nak pergi. Tunggu, semangat. Okay, kita nak patah balik kepada jaguh rakan muda tu kan. So mula-mula join tu, apa cabaran bagi korang lah sepanjang join jaguh rakan muda? Shalin dulu lah. Betul, Shalin dulu pula. Apa cabaran Shalin? Cabarannya, first cabaran untuk episod 1 untuk kan daripada 100 orang ya Daus. Awal-awal 200. So dalam 200 tu dia orang akan pilih siapa markah points dia. Kita kena lalui macam cabaran yang basikal, lepas tu kena hang dekat obstacle dekat tiang tu. So dekat sana lah saya rasa macam agak cabar lah juga, sebab kita pun mesti semua orang akan fikir negatif macam aku boleh dapat ke ni kan, boleh dapat ke ni. Sebab 200 ramai tu. Lepas tu separuh dia nak potong. So cabaran tu macam buat bike, sebab time tu pun saya rasa macam saya tak perform. So macam tak apalah, balik lah episod 1 je kan, asalkan dapatlah muka dekat dalam episod 1 tu kan. Macam okay, lepas tu Nono dapat lah untuk episod seterusnya. Macam okay lah, rezeki lah untuk dapat. Lepas lah. So cabaran yang first tu, minggu first tu dah cabaran dah kira episod first tu. Betul, sebab kena buat bike and then kena buat yang hanging. So macam MERP sendiri. Betul. MERP sendiri macam mana pencabaran? Saya rasa saya salah, bukan 100 rasanya. 100. So first tu memang betul lah Shalin cakap physical. First memang fokus physical. So ada bike tu dia pakai bike earth. So dia bukannya bike pergi keluar, dia static. So dalam masa 5 minit, saya tak pasti duration dia, kita kena kumpulkan meter dia. Siapa lagi jauh lagi better. Dia setempat lah tapi betul, setempat. Okay. So dia mental. Sebab apa? Sebab semua orang tengok, ada kamera semua fokus kat kita. Kita nampak timing tu je. So waktu tu memang kita jangan all out. Strategi dia jangan all out. Kita maintain sebab duration dia lama. Kalau kita all out, kita pancit. Betul lah tu. And timer dia kat belakang waktu tu. So kita punya host untuk jaga rakan muda, Mak Redo. So Mak Redo semua kat belakang, dia akan pergi kat sorang-sorang. So waktu tu kita tak boleh fikir apa dah. Timing kat belakang, fikir kayu je maintain. Susah dia memang kena, dia berkaitan dengan kardio juga. Kardio. Kena banyak buat kardio untuk kita ada ketahanan stamina. Betul. Itu akan boost stamina kita lagi. Mental juga. Dan mental penting sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya mental paling utama. Kalau kata bila pergi training ke apa, yang buat kita jadi lemah dan tak bersemangat tu mental kita lah. Kita rasa kita kena lawan ni.
Itu dia jadi pada awak sebenarnya Azwan. Ya ke? Saya ada masalah mental ke? Bukan awak ada masalah mental. Maksudnya penggunaan mental awak. Nanti kita bincang pasal awak, kita bincang pasal panel kita dulu. Baik. Dan sepanjang dengan program tu berlangsung, apa kemahiran baru yang anda berdua belajar? Untuk saya, kemahiran baru. Sebenarnya dia bukanlah kemahiran baru. Dia more to memupuk kemahiran kita dah ada. Polish. Ya. Dia tak adalah kita pergi-pergi benda baru kita belajar. Dan benda tu kita dah selalu buat dah. Tapi kita tak sedar pun kita polish lagi. Antara yang saya perasan paling obvious, communication skill. Kenapa communication? Sebab kita ni, kalau secara jujur individuals kan, kita kawan-kawan kita umur lebih kurang. Betul. Kerja bidang kita, kalau uni pun semua subjek sama je. So ada topik nak sembang. Tapi bila jago rakan muda ni, umur dia gap banyak. Kan dia belia 12 to 30s, 12 to 29 something like that. So background semua lain-lain. Yang ni cikgu, yang ni ibu, yang ni student lagi, yang ni engineer. So topik nak sembang tu kita kena fikir out of the box. Sebab bila kita nak buat member kan, kita nak cakap-cakap semua kan. Betul. Bila kita nak kancing ni, kita tak boleh lah sembang benda yang kita tahu je. Kalau saya pergi jumpa orang kan, saya cakap, AI ni buat ni. Orang apalah Mama ni cakap. So waktu tu kita kena pupuk, kita kena asas sikit kita punya communication skill. Nak bagi ngam dengan orang. Bagi saya communication skill. Itulah. Betul. Dan kita nampak benda tu memang ada kat mob. Masih mencuba. Tapi okey lah, betul lah tu kan. Kadang kita kena borak apa topik yang kena relate dengan orang tu lah kan. Kita jumpa dengan yang muda mungkin kita borak-borak pasal AI. Kalau mungkin yang atas daripada kita tu, mungkin orang pun belum ada kesedaran, kita borak pasal AI, dia pun pening kan. Betul. Dan Syadin? Kalau saya betul lah communication. Communication juga. Ya. Sebab saya jenis macam kalau workout pun suka seorang-seorang. Lepas tu tiba-tiba kalau masuk ni kena work in a group. Ya. So saya jarang nak borak dengan orang. Itu je. Introvert ke? Dua-dua? Dia bukan Awalnya introvert. Bukan introvert. Dia macam Dia suka buat hal sendiri. So bila dah masuk ni macam banyaklah berubah. Sejak dah masuk yang jago rakan muda ni, barulah saya rasa macam rupanya best juga kalau bergaul dengan orang. So before ni kalau buat workout semua seorang-seorang lah. Seorang-seorang. Suka itu So dia tak perlukan community dia. Aku seorang aku boleh. So tu tak kisah sangat macam nak workout seorang ke nak ramai-ramai kerja. Tapi bila jago rakan muda kata nanti akan ada team kan. Betul. So macam mana dia selection team tu? Satu team 8 orang kata kan? Satu team 8 orang. Dia select macam mana 8 orang untuk satu team tu? Maksudnya dia akan ada leader. Markah yang paling tinggi tu dia akan jadi leader. So leader tu yang akan pilih. Dia akan pilih siapa dia punya geng. Siapa yang dia nak lah. Dia macam select lah. Dia select je lah. Mesti nak select yang best punya kan. Jadi so pemilihan tu pada episod pertama lah. Episod pertama. And then terus bawa siapa yang layak Betul. second stage macam tu kan. Betul. Okay faham. Dia ada berapa team semua? 5 team 1 8. Mana 40. Betul. 40 orang yang layak daripada yang beratus beribu kata bawah. Potong 40 je. 40. So 5 team tu yang bersaing dengan yang apa task. Yes. Betul. Okay. So dia akan 5 team je. Dia ada penyingkiran. Penyingkiran macam mana? Ada cabaran dia dekat episod tu. Setiap episod ada penyingkiran ke macam mana? Yes, ada. Final 2. Final 3. Ada 3. Lepas tu ada lagi satu tu baru 2. Ada lagi satu macam Grand final. Yes. Gila kat sulit. Format dia kau juga tu. Format dia kau juga tu kan. So kalau kita tahu Harimau Merah final lah. Champion lah. Harimau Merah betul. Ni apa Jaguar Kuning. Betul. Underdog. Sampai final juga ke? Betul. Sama final. Top 2 tu. Top 3. Top 3. Okay. Mana diorang ni dulu hebat ni. Team power lah. Team power lah. Masuk final top 3 tu. Semua power. Yalah, sebenarnya yang masuk 40 tu power lah. 5 team lah power lah. Kan calang tu nak masuk kan. Setiap team dia ada captain maksudnya. Dia ada captain dia. So macam untuk Harimau Merah, captainnya adalah Raihan. Dan kalau Jaguar Kuning Syah. Raihan. Tengok kan. Dia sebut nama ni. Bagus diorang ni. Kenang jasa. Boleh belanja makan apa ni? Okay. So kita tadi kemahiran baru kan. Kalau ni pula, apa pengalaman yang korang dapat yang boleh bawa pulang lepas pada start jago rakan muda tu?
Pengalaman. Untuk saya, salah satu episod Jagoan Rakam Muda ada banyak episod. Okay. Semua episod banyak game-game berlainan. Okay. Pengalaman bermakna lah boleh cakap. Yelah, Yang paling tak boleh lupakan tu nilai, kan. benda lain-lain Aha. kan. Adalah waktu episod 3 atau 4 saya tak sure. Kita orang ada tower run. Tawaran. Tower run. Macam mana tu? Tak pernah kan? Pakai towel. Oh, bukan. Bukan. Okay. Ya. Tawaran ni macam ni offer lah tawaran. Tu tawaran. Bukan. Tu tawaran. Okay, silakan. Okay, so tower run ni basically ada menara, naik tangga, bukan lift. Kita kita kena bawa beban naik tangga tower. Pusing ke macam mana? Dia bukan pusing, dia tak pergi naik belakang, naik Berapa tingkat tower tu? 55 Tak ingat lah. kurang kan lebih. Tapi dia tinggi lah. So untuk okay, saya cerita sikit lah detail pertandingan macam mana. Okay, So untuk episod tu dia akan ada mini game dulu. Mini game tu dia akan dapat minor point je. Okay. Lepas habis mini game, dia akan ada satu main game ni. Main game dia tower run lah, yang bagi contribution banyak point. Okay. So dia ada rasanya ada dua mini game. Mini game usually puzzle lah. Puzzle yang physical sikit. Once habis, kita akan tunggu turn. Lepas tu buat tower. Saya cerita main lah sebab bosan lah mini game kan. Okay. Main game dia adalah kita ada 8 orang. Okay. So dia punya rule adalah setiap 5 atau 10 floor dia akan ada checkpoint. So kalau korang macam ada orang give up, ada orang kaki lengur, dia boleh stop situ, dia akan dapat certain markah. Lagi tinggi lagi banyak markah. Tapi kalau dia stop kat in between, 0. Oh, dia kena stop kat checkpoint juga. Betul. So either give up maksud tak naik dah, dot checkpoint tu at least dapat point lah kan. Betul. Or all out. Semua all out sampai habis. Nak cuba all out, tapi Merc tak dapat all out. Tak dapat juga. Give up jugalah. Sebab okay, ada cerita lagi. Okay. One more things, dia satu dia punya main point punya. Dia punya sub point dia adalah bawa weight. Okay. So dekat bawah dia akan ada banyak sangat weight. Dia sandbag. One sandbag 5 kg. Okay, so okay, aku tahu. Dia ambil bawa ke atas, turun balik. Salah. Bukan? Dekat dah. Dia, So dia naik sekali je. oh, next kali kena bawa berapa banyak weight yang kita boleh bawa? Betul. Each weight tu ada point. Okay. So lagi banyak weight kita bawa lagi banyak point. Berapa banyak bawa kat situ? Berapa kilo? Itu kesalahan tim saya. Okay. Disebabkan kesalahan ni, kita orang walaupun kita juara kan, kita hampir tersingkir kat situ. So weight tu 105 kg. Okay. So kita dalam mindset kita orang before naik, kita fikir naik tower ni semua boleh. Okay. So pemenang dia akan ditentukan weight lah nanti. So kita tamak. Okay. Seorang bawa dalam 40 kg. Okay. Tapi bukan semua. Macam yang dah dewasa, kita bawa banyak bag. Okay. Dalam macam 4, 3 macam tu. Macam dah akak-akak berumur sikit ataupun budak adik-adik, bawa sikit. Tapi disebabkan weight banyak tu, ramai cramp, ramai sakit. So ada yang berjaya sampai tingkat atas Atas sekali tak sampai. Kita orang decide, kita orang stop dekat checkpoint second last. Okay. So ada yang bawah-bawah sikit, tapi majority kita orang second last. So disebabkan tamak, tu salah satu benda yang saya belajar lah. Belajar baru tu. Okay. Dalam game ni jangan tamak. Kita kena fokus. Disebabkan kita tamak, main game kita nombor last. Nombor last. By right nombor last akan tersingkir. Tapi disebabkan mini game kan, saya cakap ada mini game kan. Mini game tu kita orang juara. Kita orang atas pagar je. Hampir-hampir lah. Nasib baik Macam jaga kuning pula. Macam mana dengan tas ni, Shalin? Kalau Jaguar Kuning pula, episod kita tahu memang best sebab tim kita ada 2 budak kecil. Dia orang kecil je. Okay. Kalau tak silap dia orang umur 13 tahun. Memang antara tim-tim lain, kita orang punya tim semua badan-badan semua kecil-kecil. Semua yang tim lain semua abang-abang besar-besar. So kita orang ada 2 budak kecil. So kita orang, tapi yang tu kita orang plan, kita orang nak play safe je. Sebab kita kena target kita nak naik sampai ke atas. Semua orang. So kita orang plan, okay lah, kita tak payah nak angkat sandbag. So kita orang tak ambil, kita orang terus naik. Lepas tu orang yang cameraman semua terkejut. Macam semua orang terkejut. Kenapa diorang tak ambil sandbag? Tak ambil langsung berat tu. Tak. Berat. Oh, okay. Kita orang macam Strategi okay. kita orang macam terfikir. Mula-mula ingatkan dia tak kisah siapa kuat ke apa ke tak. Kita orang macam nak play safe. Tak apalah, kalau hari ni tak dapat, tak apa, kita play safe. Kita cuba je.
So cuba untuk naik, kita orang play safe, tapi tak sangka lah kita orang punya team ada 8 orang. 7 orang, tak. 6 orang naik atas, lagi satu dekat checkpoint. Yang lagi satu tu checkpoint juga sebab team kita orang banyak drama. Okay. faham. Itu yang paling best, banyak drama. Okay. Sebelum start tu kita orang ada satu member ni, tiba-tiba perut dia sakit. Aduh. Dia perut sakit, kita orang pun macam, macam mana ni? Lepas tu dia kena drip. Dia kena drip, nurse tu suruh dia baring kat sana. Part paling bestnya, tiba-tiba dia hilang kat sana. And then? Dia hilang. Kita orang cari dia kat mana tak tahu. Okay. Lepas tu kita orang cari macam, mana dia? Nama dia, boleh sebut nama ke? Boleh. Boleh. Nama dia Yuwen kot, kalau tak silap Tapi dia okey je. Dia sakitkan, kita orang pun risau lah. Tak cukup team member, macam mana kita nak go for the final kan? Okay. Lepas tu tiba-tiba dia hilang. Lepas tu kita orang pun cari. Lepas tu tiba-tiba kita tak tahu pula dia lari. Dia lari, lepas tu dia datang dekat kita orang. Dia macam, dia cakap tak sihat. Macam mana ni kan, dia tak sihat. Lepas tu ada lagi satu kawan pula. Dia perempuan. Dia pun tengah sakit perut time tu. Banyaknya sakit Dah perut. 2 orang sakit perut. Lepas tu kita orang pun macam, macam mana ni? Diorang boleh ke kan sampai naik atas ke? Macam, okay tak apa. Lepas tu tiba-tiba banyaklah dramatik. Banyak isu sebelum kita orang naik tu, memang banyak drama. Tapi tak naklah cerita kan. Lepas tu kita orang pun macam plan, okay, kita tak payah ambil sandbag. Sebab tu kita plan play safe je kat sana. Tak payah ambil sandbag. Kita orang naik. Lepas tu kita cakap dekat member yang sakit perut tu, you buat je yang mana yang you mampu buat. Okay. Kalau tak, you duduk dekat checkpoint. So dia pun duduk. Lepas tu kita pun naik lah. So one of the memory tu macam, walaupun team member sakit, kita orang just nak play safe je. So part paling bestnya, kita orang punya yang adik kecil, 2 adik kecil tu, diorang kecil lagi tapi diorang mampu habiskan sampai ke atas. Wow. Dahsyat juga diorang tu. Betul. So untuk tu dapat tempat berapa? Sorry? Dapat tempat ke berapa untuk cabaran tu? Cabaran tu. Time tu kita orang nombor 2. Oi. Top juga. Top juga kan? Walaupun banyak drama, Kan? Bawa weight. yang bawa weight yang kalah. Yang bawa weight yang kau ni. Seorang sampai 40 kg. Tapi saya boleh cakap, jaguar kuning banyak drama. Drama dia yang comel-comel, yang kelakar. Bukan dramatik yang tak okey, tapi dramatik dia memang kelakar. Ada tak cabaran-cabaran lain yang macam ni kat, yang best-best juga? So sebelum buat boot, ada lagi. Tim kita tak tahu ada penyakit sakit perut ke apa ke. Ada sakit perut lagi? Setiap episod ada sakit perut. Time buat boot tu, time tu kan tak tahu. Member pula sakit perut macam, dah lah kita kena buat boot. Boot tu bukannya senang. Saya ni pula tak kreatif. So time tu saya pun macam, sebelum buat boot tu kita kena belajar buat drum. Kita macam ada music dia kan. Okay. So saya pun macam bagi tahu lah team member, okay, since saya tak kreatif, so saya mainlah drum. Okay. So tak payahlah buat boot tu kan. Macam lepas lah. Lepas tu tiba-tiba satu member hilang. Sakit perut. Sakit perut. Semua sakit perut. Kenapa Makanan tak biasa kot. Mungkin lah. Nervous. Lepas tu time tu boat dah siap. Lepas tu kita pun terfikir macam mana, boleh ke boat kita float. Sebab kita orang guna the cardboard untuk buat boat tu. Okay. Memang first time. Macam like, wait. And then time tu, the best part, saya ingat kan saya pandai nak sampan dia kan. Rupa-rupanya terbalik. Saya guna terbalik. Lepas tu semua orang, kan kita kan dah tengah-tengah dekat tengah dah. Lepas tu diorang jerit, weh, Shailene, kau punya pedal. Pendayung tu terbalik. Patutlah nak pedal susah. Tak bergerak. Tapi yang tu pun kita orang hampir kalah juga. Sebab kita, lagi beberapa meter untuk sampai dekat sana. Tapi masa dah tamat. Time tu macam, okay, tak apalah. Maybe tak dapat lah episod. Time tu episod berapa? Awal lagi waktu tu rasanya macam second kot. Awal lagi. Yang tu awal lagi. Terus macam, okay, tak apalah. Tapi ngam-ngam ada lagi satu team pun tak lepas. Time tu seri. Tu je lah best memory lah yang tu. Yelah tu. Kalau
Mob ni ada yang lain? Oh, pasal bot juga. Bot juga ke ada cabaran-cabaran yang tak Bot lupa? boleh juga. Saya cerita sikit macam mana game bot tu berlaku. Okey. So, tadi saya cakap ada mini-mini game kan. Bot ni pun ada mini game. Ada juga, okey. Mini game dia adalah untuk dapat coin Okey. untuk beli equipment buat bot. Oh, okey. So waktu tu kita mini game, kita orang daripada semua episod mini game apa? Main game kita tak bawa. Oh, mini game menang lah. Main game je barai. Okey. Itulah tamak kan. So waktu tu coin kita banyak. Okey. Wah, dia ada offer. So apa cara dia offer equipment adalah dia macam ada kedai, dia akan buka first auction barang ni. Okey. So semua orang boleh letak coin. Berapa banyak dia nak beli. Siapa yang paling banyak coin menang dapat barang. Okey. So waktu tu kita memang bet untuk satu item je. Satu item tu adalah replika boat. Oh, senang. So bila ada replika tu kita boleh tiru balik lah. Tapi disebabkan kita dapat replika tu je, extra equipment kita tak dapat, barang-barang lain kita tak dapat, extra pandang kita tak dapat. Kita fokus satu tu je. So at the end of the story, tak sure lah team lain ada juga macam kita orang, tapi kita orang je antara team yang buat satu boat je. Majority team buat team Dua. So Tak, team kita orang pun satu. Oh, satu juga. So ada majority team ada 2 boat. So mudah lah. Dia punya task adalah kena bawa semua team pergi dekat ada sungai, pusing balik sampai. Okey. So kalau ada 2 boat double effort lah. Oh, laju sikit, ramai sikit boleh gerak terus. Kita orang satu je. Lepas tu boat pun masuk air. Itulah spend banyak kat situ. Strategi lah. Benda-benda ni kita fikir panjang sikit. Kan, dia sebenarnya bukan saja orang kata kuatan fizikal semua kan. Otak juga. Strategi tu yang penting. Sebab tu rakan muda dia ada apa? 8 Elements dia. Elemen-elemen dia. Kemahiran, komunikasi semua. Kita tak boleh je fizikal. Kita kena fikir komunikasi juga, kena fikir mental semua benda lah. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Sonok sebenarnya dengan Aku cerita. nak tanya yang final. Lepas ni. Jadi kepada semua jangan ke mana, terus saja bersama dengan kita dalam Kita Bincang Podcast at Suara Belia, dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Adakah anda telah bersedia? Gerakan membudayakan sukan dan gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai program dan aktiviti bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan menanti anda di seluruh negara. Sertai kami di Hari Sukan Negara 2026. Layari harisukannegara.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Selepas kelas yang panjang, perut mula berkeroncong. Tenaga hampir habis. Apa yang penting? Makan. Terungkap beribu lagu hanyalah untukmu. Tetapi hari ini, ada cinta yang lain mencuri perhatiannya. Wow. Weh, kau siapa tu? Crush baru kau ke? Kan? Habis tu? Tu masa depan aku yang sihat. Setiap kali kita melangkah ke kafe, kita sedang membuat pertimbangan dan pada masa yang sama menentukan siapa diri kita esok. Ia lebih daripada lauk biasa. Ini adalah satu pilihan. Pilihan yang membentuk tenaga, tumpuan dan masa depan.
Pemakanan sihat adalah kuasa. Kuasa untuk rasa lebih kuat, lebih fokus dan lebih teratur. Pada senyummu, pada tawamu kasih, ada kebahagiaanku. Warna Sedapnya. Cute-nya mamat ni. angin, hidupku tiada. Cinta mungkin buta, tapi bila buat pilihan, biarlah dengan mata yang terbuka. Welcome back. Kembali lagi kita dalam Kita Bincang Podcast at Suara Belia, dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. Baik, kita masih bersama dengan dua individu daripada generasi Z. Ya. Oh, generasi G. Kan, Gen Z. bersama dengan kita dan juga merupakan antara peserta yang join untuk program Jaguh Rakan Muda. Kalau tadi kita dengar dah macam-macam halangan, cabaran, dugaan, ujian dan drama. Betul. Dalam program. Cuma aku nak tanya satu soalan. Okay. Halangan untuk final tu. Mm-hmm. Apa cabaran di final? Halangan. Aha. Siapa cakap? Awesome. Dulu kita zaman tu awesome. Zaman kita awesome. Sekarang macam mana? Lepas saya cakap lah. Okay. Okay, untuk final tu dia ada 3 tim. Okay. So sebab benda dah lepas dah kan, dah spoil lah kan. So tim Ular Biru. Ular Biru. Tak ada. Ular biru tak ada. Gajah hijau. Gajah hijau. Gajah hijau. Ada tiga nama tim. dia. Okay. Nama dia. Nama-nama ni haiwan dengan okay. ikut colour ni. So ada biru, putih, hijau dia keluar. Oh, colour tu. Okay, faham. Okay. So untuk final kita ada Harimau Merah tim saya. Okay. Tim Jaguar Kuning, tim Sherlyn, tim Gajah Hijau. Okay. So dia akan ada 3 orang. Dia ada 2 challenge. Okay. First challenge 3 orang go. Second challenge 1 tersingkir, jadi final 2 orang je. Okay. So untuk saya cerita untuk yang semi final lah, yang 3 orang. So kita orang buat tu dekat Sedang ke? Dekat mana tempat dia? Serdang. Maib Serdang Sedang. Maib Serdang. So dia ada satu hall. Dia ada obstacle challenge besar. Okay. So dia ada part gayut-gayut, part puzzle lah. Dekat tengah-tengah obstacle challenge tiba-tiba ada puzzle. Lepas tu dia ada slope. Tak sure nama dia apa. Basically macam orang parkour kan. Lari-lari. Okay, dah tu. Okay. Yang tu. Macam Ninja Warrior. Dia ada banyak. Tapi ni je, kalau seorang-seorang yang atletik buat memang boleh. Tapi benda ni teamwork kan. Okay. So macam tim saya ada budak-budak, ada akak-akak. Kita kena expect bantu dia orang untuk buat benda-benda tu juga. Okay. Tu halangan pertama lah. Betul. Dia basically halangan pertama dia combination of multiple obstacle. So kalau saya cerita obstacle detail-detail tu macam boring pula. Tapi salah satu item yang contribute timing yang paling banyak adalah puzzle. Ada satu puzzle. So that puzzle dia basically macam hexagon puzzle. Kita kena susun benda, dia kerja bentuk hexagon. Kita cuma tahu benda tu once kita dekat start dah. Okay. Dah start baru kita tahu. Jadi menarik lah program ni sebenarnya. Tu lah Sal. Dia lebih menarik daripada, sorry nak sebut program lain lah apa kan. Tapi benda ni sebab dia peserta dia ada macam-macam average umur. Ya, betul. Dia ada akak-akak, abang-abang, dia ada pertengahan, dia ada budak-budak. Kalau kita tengok program yang lain tu, dia per individu tu je. Betul tak? Nah, kalau ni kita kena memikir secara menyeluruh. Macam mana kita nak survivekan budak-budak, macam mana kita nak push juga yang atas daripada kita. So average umur jugalah sebenarnya yang menjadi pemangkin, betul tak sebenarnya? Pemangkin untuk tim tu. Betul tak? Sebenarnya tak juga. Kita semua orang contribute. Kita orang tak adalah macam okay, budak-budak adik-adik dengan cakap abang tak. Korang ni budak darjah 2. Mama budak darjah 5 sikit lah. Tapi bila dia bagi pandangan pun kita dengar. Sebab semua background masing-masing kan. Ada tim saya salah satu tu akak, dia tak buat sport pun. So kalau pasal-pasal sukan kita tak boleh dengar dia punya instruction. Walaupun dia lagi tua, dia pun akan dengar instruction, bukan instruction lah, nasihat adik-adik yang lebih pada sukan. Mungkin ada pengalaman dalam mungkin ada pengalaman benda yang diorang kena lalui tu kan. Bagi saya benda ni dia
game ni, Jago Rakan Muda ni dia lebih kepada reality. Sebab kalau game-game yang solo ni kat dalam dunia betul tak macam tu. Kita bukannya macam superhero power seorang kan, kerja company kan, tiba-tiba ada seorang settlekan semua assignment. Tak. Kita team, satu team. Dunia ni hidup dalam satu team. Kita bukan seorang. Teamwork. Teamwork. Penting. So macam Shelin sendiri, apa cabaran? Apa drama? Bukan cabaran. Top final. Dia drama. Apa pula drama? Drama top 3 tu. Top 3 punya ni. Yang top 3 tu kita rasa macam team kita banyak benefits lah, sebab kita orang semua kecil-kecil. Ada satu obstacles ni, kita orang kena ambil papan tu, like get attached macam puzzle untuk apa tu macam ni, ingat tak yang tiang tu? Kena lalu seberang. Dia macam ada bridge, so kita guna papan stick untuk sampai ke hujung sana. Basically pakai papan untuk buat bridge. Tapi ada 2 papan je. Faham. So time tu kita orang nasib baiklah ada adik kecil, semua kecil-kecil kan. So kita orang semua orang cakap yang team kita paling laju untuk obstacle semua. Tapi satu je kita orang tak lepas. Yang puzzle tu. Puzzle tu punca. Ya, puzzle tu. Pasal time tu semua orang dah macam panik sebab dah lama. Kita orang ambil masa dalam 10 minit lebih. So bazir masa dekat sana, dekat puzzle je. And then kita macam, tak apalah, kita orang pun nak give up sebenarnya. Kita macam, kalau saya memang tak kreatif. Bab puzzle ni saya memang takkan involve. Walaupun dalam satu team, letaklah macam mana pun, saya memang takkan solve the thing sebab saya memang tak suka. So kita biarkannya adik-adik, sebab kan adik-adik kan suka main puzzle semua kan. So kita orang ingatkan diorang pun boleh. Diorang pun serabut time tu. Semua marah-marah. Lepas tu kita macam dah mula marah-marah dah. Mula dia. Lepas tu saya pun try lah, takkan nak tengok team macam tu kan. Saya pun try dekat sana. Leader kita yang Syah pun, dia pun dah stress, dah serabut, tapi dia tak nak tunjuk lah kan. So kita orang ambil. Lepas tu kita orang dengar apa tu, ada sapu tu cakap, ambil tu letak sana, ambil ni letak sana. Kita orang pun ikut lah cakap, tak lepas lagi. So memang kita orang pun macam, apa yang salah? Sebab dia akan dalam apa tu bentuk dia? Hexagon. Dia bagi satu hexagon yang kecil tu dekat. So kita orang ingatkan yang tu kena letak dekat tengah. Rupanya tak, dia kena letak dekat tepi, baru boleh solve the whole thing. Faham. So itulah trick dia dekat sana. Tapi lambat lah. So maksudnya macam tak guna juga kalau fit macam mana tapi otak tak berfungsi. Mana penting kat tau. Dia dah laju lah kan. Aduh, punca tu lah tak dapat pergi yang grand final. Yang grand final tu. So kita orang macam disappointed lah juga sebab disebabkan puzzle tu je. Kita orang macam tak apalah. Kan. Top 3 pun top 3 lah. Top 3 okey lah kan. Nak tanya, satu kumpulan dia ada berapa orang lelaki, ada berapa orang macam semua kumpulan ada budak-budak ke macam mana? Dia mix. Dan balance tak? Dia ada yang tak balance. Dia tak balance. Tapi dia cuba balancekan lah. Balancekan. Sometimes tak balance tu yang better. Sometimes tak balance tu yang better. Faham. Depend on games. Okey, betul. Tapi ada kelebihan pada grup ni, kadang-kadang ada kelebihan pada grup yang ini pula. Tapi saya perasan sebenarnya balance tu lagi better. Betul. Sebab ada satu grup tu, dia ada satu perempuan semua lelaki. Patut mesti ingat Paling ni kuat kan. Itu pun drama juga. Drama juga. Sebab tu saya cakap, show ni banyak je drama. Tapi drama ni kelakar. Bukan jenis yang dramatik yang gaduh-gaduh. Tapi memang kelakar. Okey, yang satu wanita dan semua lelaki, kumpulan apa? Lelaki kan. Kalau perempuan dengan lelaki, grup tu memang dia ada dia punya kepala dia. Tapi semua tak nak. Lelaki kan ego kan. Ego dia. Semua ego. Semua. Bila diorang tak puas hati kan, kita orang pun dengar lah cerita macam, dah kenapa lah kan. Ingatkan kalau letak satu perempuan, semua lelaki, diorang akan masuk final sebab kita orang tengok grup tu, yang semua lelaki semua sado-sado. Semua fit. Okey. Rupa tidak juga. Tak boleh menang juga. Memang sado tapi tak boleh layak juga. Tak, maksudnya tak melayakkan diorang juga untuk ke akhir macam tu ke? Betul. Bagi saya betul lah. Teamwork. Diorang tak dapat decide siapa yang akan lead. Okey. Sebab waktu tu seingat saya, team leader tu dia muda sikit, budak sikit. Dia budak. Sebab dia kan ambil top 5. Okey. So bila budak jadi yang top 5 tu, budak tu akan jadi team leader. Okey. Bila budak team leader, dia macam orang lain nak ambil instruction juga.
Nak bagi instruction, sorry. Faham. Oh, so itu yang best program ni. Best. Menarik. Kan, dia tak semestinya okay, grup kau semua lelaki sado kau boleh menang. Yes, Betul. betul. Kan, grup mungkin kita pandang grup ni banyak perempuan, ada budak kecil kan lah ni. Betul. Final kot. Kan. Ui, Semua orang betul tak expect lah Jaguar Kuning akan masuk top 3 sebenarnya. Sebab kita orang punya leader, dia ambil 2 budak. So kita orang macam tengok grup lain, semua macam tak ada budak. Tak ada. Sikit je. Sikit, 1-2 macam tu. 1-2. Kita orang yang paling took the risk lah untuk ambil macam tak apalah, kita orang ambil je lah, have fun kan. Nama pun Jaguar Rakan Muda, so have fun je lah. Kita orang pun ambil je. Maknanya dekat situ kita tak boleh nak underestimate siapa pun. Betul. Kan? Kita tengok ni ada budak. Ni lelaki semua. Ni perempuan ramai. Betul. Tak rupanya kan. Sebenarnya dia bergantung kepada Mindset, mental Ini semua. juga penting. teamwork. Kita Teamwork tambah betul-betul. sikit dekat drama Shalin. Kan waktu pilih tim-tim tu kan. Sejujurnya kita bagi tahu sekarang kan. Okay lah, kita bagi tahu lah. Waktu tu saya dah expect lah Wish. Bukan expect lah. Saya agak-agak tim kita dah agak cak Wish. Tim Shalin ni banyak budak je, kita tak payah risau lah. Ni second 2 episod dah habis lah ni. Bukan pandang rendah. Betul macam, tak? Macam, Itu Ini normal, first normal. impression lah kan. tapi tengok-tengok tim lain dulu yang kena. Kita risau tim yang lelaki banyak tu lah. Tapi yelah. tengok-tengok dia orang yang beat tim lelaki tu. Dia orang lagi hebat. Betul? wow. Gempak lah Sebab korang. time tu macam biasalah, diorang semua tak tahu siapa kepala kan. So that's why I say for leader untuk team memang you have to work. So time tu kita orang ada cabaran. Itu time tu episod yang KL Tower. So time tu ada 4 team. KL Tower 1, 2, 3, 4. 4. Ada 4 team. So kita orang punya group macam last. So kita ada cabaran lagi satu untuk selamatkan team. So saya cakap dekat diorang macam ni. So biar lelaki ada 2 budak tu, kita orang cakap korang so time tu ada total ada 3 perempuan. So saya cakap dekat diorang, Syah, I know Syah tu kan leader. Saya cakap tak apa, yang ni biar saya yang lead, boleh. Saya cakap macam tu. Sebab ini je peluang untuk kita lepas ke final. Sebab time tu dah memang final. So saya cakap, korang duduk je dekat tepi. Duduk, jangan involve. Jangan buka mulut apa-apa, just diam je. Okay. Bagi saya yang bercakap dekat sana. So time tu saya dengan lagi satu, so saya tak confident sebab kita kan group dalam team, so we need to work together. So saya panggil satu, nama dia Alicia. Dia kecil je. Dia budak. So saya cakap, kita mesti kena ada someone yang nampak benda yang kita tak boleh nak nampak. So saya pun cakap, okay, korang yang lelaki, kita time tu lelaki 2 orang je yang kena angkat tayar. Sebab last challenge kita untuk qualify tu, kita kena angkat tayar susun. Dia macam puzzle lah. Ikut colour. So time tu colour dia memang mix. So kita orang kena berlari ke sana, angkat tayar tu, letak balik ke sini. So time tu saya cakap, korang yang 2 lelaki ni ikut cakap kita je, jangan ikut orang lain. So diorang pun ikut. So saya pun instruct kan macam kena letak tu. Kan warna, diorang just kena angkat benda tu je. Then nasib baik ngam-ngam kita orang dengan tim ular biru Biru, betul ular biru. 1 second different. Memang Sengit betul 1 second. Kita main tengok pun tak tahu mana menang. Lepas tu diorang kena replay balik video tu untuk tengok balik. Dia tengok VAR. Tengok VR. Memang betul-betul diorang tengok balik. Sebab time tu memang sama. Same timing, tayar dua-dua masuk. Betul. Kita orang macam, team mana? Pasal kita orang macam nervous kan. No, team kita yang dapat. Beza 1 saat. 1 saat je tau. Saat saja tau. Memang tak payah nampak dengan mata kasar aku rasa. Lebih kurang lah serentak tu. Kena play balik slow mo. Jadi macam dalam movie slow mo. Kan slow mo. Mau nampak. Tapi ada lagi drama dia. Apa lagi drama dia? Apa lagi drama dia? Time tu kita orang semua dipanggil untuk meeting online tu. Tiba-tiba dapat tahu yang ada mistake yang 2-2 team buat. Okay. Kita orang letak lebih 1 tiang tu, kita kena letak not more than 4 tayar ke 5 tayar. So time tu team kita dengan dia sama. Kita orang dapat penalti lah.
Tapi nasib baik kita orang reset balik. So kalau nampak tayar tu lebih daripada 5, kita orang kena reset, angkat tayar tu letak dekat tiang lain. Kalau tak kena macam kena tolak points macam tu lah. Tapi nasib baik time tu team lagi satu tu diorang tak reset. Walaupun dah kena tegur banyak kali, diorang tak reset. So kita orang selamat dekat reset point je. Oh, dia ada macam-macam point Ada macam-macam. Dia ada macam-macam point. Ya. Tak kena penalti lah kan. Tak, sebab kena kita lah. orang buat balik. Korang yang tak tengok ni mesti confuse kan. Tiang apa? Tu Yeah. lah. Boleh kena tengok Kena tengok kena balik. tengok. Kena tengok. Tapi menarik lah. Dah sebenarnya. tengok dia baru tahu tiang dia macam mana. Menarik. Dia macam harimau merah kan. Harimau merah. Untuk cabaran tu ke smaller pieces ke macam mana? Cabaran tu kita orang tak ada kena. Oh, tak ada. Oh, lain. Sebab cabaran tu selepas tawuran. So tawuran tu kan tadi 4 orang kan. So first tu yang skor paling banyak lepas dah. Oh. So next tu je kena. Okay, Kenapa kita orang kalahkan tawuran. Tapi kita orang lepas sebab mini game. Mini game menang kan. Power mini game, main game kalah. Mini game dia pun cabar juga. So mini game dia ada 2. First kita kena ambil box macam Rubik's box tu. Kan ada 9 color kan. So kita kena lari, ambil color-color, kumpul satu tempat, susun. Tu first. Second punya memory. Yang tu menarik. Dia memang Yang tu menarik. So kita ada satu gambar. Gambar tu besar. Okay. Macam gambar tahu ni Finding Waldo yang baju colour. So basically ada game puzzle yang kita kena cari-cari orang. Okay. Dia ada gambar Dia banyak sangat benda. Yang gambar kena sama ke macam mana tu? Bukan Dia ada gambar banyak benda, kita kena hafal. Okay. Kita kena hafal detail gambar tu. Okay. So hafal berapa orang, berapa lelaki, berapa botol, berapa topi, semua hafal. So waktu tu tim kita nombor 1 lah. Yang tu je backup mini game kan. Strategi kita orang, setiap seorang tu dia kena hafal serta-serta benda. Okay. Contoh saya hafal botol je. Sampai habis hafal botol lah. Serta hafal colour baju, benda ni. Tapi problem game tu, setiap kali ada orang setiap kali jawapan salah, kita orang kena singkirkan orang. So benda tu jadi problem kat tim kita orang. Sebab contoh saya hafal botol kan. Bila saya keluar, information pasal botol dah tak ada lah. lah. Uish. Wah. So strategi kita orang bila nak buang orang tu, kita fikir jawapan-jawapan yang dia dah jawab dah tak ada. So kita singkir. Betul lah. Combination dia macam mana tu? Strategi share. Strategi lah. Time tu ingatkan dia bagi gambar tu, kita orang kena hafal macam kotak ni tak sama dengan kotak tu. So maybe finding puzzle lah macam ni tak betul ni. Rupa-rupanya dia akan tanya berapa kotak, berapa botol macam tu. Tapi yang paling cabarnya kalau kita dah hafal pun, walaupun team member dah disingkirkan, dia tak boleh nak bagi tahu. Pula. Dah kena singkir kan? Dia tak boleh bagi tahu. Walaupun bisik-bisik pun tak boleh. Tu yang paling cabar lah. Tapi menarik lah kira-kira kan. Betul. Sometimes dalam team pun ada konflik juga. Macam katalah saya hafal yang tadi saya cakap botol kan. Ada orang lain dia tolong hafal botol juga. Macam saya rasa 9, rasa 8. Dia gitu kan. Kita lah kena convince team sendiri. Walaupun team dia jadi macam jadi duri dalam daging. Kita pun tahu kita pun doubt diri kita. Betul ke? Okay, menarik kita nak back to pada kita punya topik juga untuk hari ni. Dari segi orang kata tu jaguh rakan muda ni kan. Jadi macam mana sepanjang program tu pula, siapa yang you all rasa paling banyak lah bagi inspirasi? Inspirasi. Peserta ke siapa-siapa ke macam mana? Boleh, tak kisah siapa-siapa juga. Mungkin you punya leader team ke, ataupun ada kawan-kawan ke, ataupun ada orang kata lawan opponent geng-geng lain yang kata macam power juga dia ni kan. Aku rasa terinspirasi lah dengan cara dia, macam mana dia selesaikan. Semua orang dia orang ada gaya masing-masing. So bagi saya benda yang paling obvious lah, saya ambil team leader saya. Saya inspire by dia. Nama dia Raihan. Team leader jaguh Harimau Merah. Kenapa saya inspire dekat dia? Sebab even though dia team leader, dia boleh dengar semua cakap orang. Yang paling obvious saya perasan waktu puzzle. So Raihan ni dia macam personal trainer. Dia buat calisthenics, dia more to sport. So bila puzzle-puzzle dia tahu, dia sedar diri yang dia tak power sangat puzzle. So waktu puzzle dia memang bagi je.
Okay. Bagi tahu aku nak buat apa. Bagi aku tahu nak buat apa. Even though dia team leader, dia okay macam tu. So dalam situasi tu, kita kena tengok kelemahan kita kat mana, kemahiran kita kat mana. Kalau kita tahu kita lemah, kita dengar nasihat orang yang tahu. Kalau kita kuat, kita lead macam tu lah. So Fahansan Rahan ni dia pandai cari situasi mana yang dia boleh masuk. Macam Michelin tadi kan. Lah. Kan so, dia kata dia ada kelebihan dan dia kata biar dia pula yang handle. Nampak yang tadi tu. Dan Maknanya yang lain pun tim dia okay bagi. And then akhirnya menang kan. Betul. Okay, so Sherry pula inspirasi you? Saya inspire leader saya macam if your leader tak reti nak guide, memang hancur lah semua. So kalau Syah ni prinsip dia macam kita orang dalam team ikut cakap dia je. Kita orang tak ada nak cakap yang tu salah, yang ni salah. So kita ikut cakap dia, and then dia yang bawa kita lah sampai ke top 3. So we work together sampai top 3. Okay, so nak tanya pandangan korang lah kenapa program Jaguh Rakan Muda ni kita rasa penting untuk pembangunan belia kita? To get us out from our comfort zone, sebab sometimes kita orang pun tak tahu yang ada program macam ni kan. So saya perasan yang ramai belia dekat luar sana macam 18, let's say 18 lah, or either yang baru lepas SPM, diorang tak tahu nak buat apa. Betul. So most of the time they spend their time through social media, and then like their life get ruined macam tu. So bagi saya, Rakan Muda ni boleh motivate diorang to try something new and motivate them yang kalau diorang tak suka bersukan, diorang boleh pergi for like public speaking ke. Kan dia ada dia punya club-club dia. So maybe they can try out macam tu lah. Firdaus sendiri? For me, saya rasa program-program belia-belia Jaguh Rakan Muda, dia perlu sebab dia bantu kita enlarge kita punya circle. Okay. Not just random circle, quality circle. Kalaulah saya tak masuk program belia ni, kalaulah saya tak masuk Jaguh Rakan Muda ni, saya tak kenal tim-tim saya tu. Siapalah Mamat dari Melaka ni kan. Tak kenal. Tapi bila kita join program-program ni, kita tahu orang yang bukan daripada background kita. Macam saya cakap yang awal tu lah. So kita boleh lah tahu macam ada event ni, baru tahu selama ni tak pernah dengar pasal event macam ni. Baru kita tahu melalui kawan-kawan. Bila ramai-ramai orang yang kemahiran berlainan berkumpul, kita kenal-kenal and circle. Lagi tu waktu tu lah kita mula nak increase kita punya connection. Itulah kepentingan dia rasa kan. Betul? Macam through this program pun kita tiba-tiba ramai kawan daripada Sabah, Sarawak. Itu yang bestnya. Still contact lagi tak member? Still contact lagi. Kita orang still contact. Lepas tu kita orang pun macam bila nak ada season 2 ni. So pada pandangan korang berdua juga, apa yang bezanya Jaguh Rakan Muda ni dengan program reality lain? Mungkin yang ada similar sikit tapi tak sama langsung lah dengan Jaguh Rakan Muda ke apa kan? Sebab yang ni physical and mental together. Sebab selalunya kita masuk sports physical je, tak ada pun macam puzzle, knowledge semua. Kalau yang ni kita belajar banyak benda macam like soft. Kena soft problem solving lah. Itu je. Faham? Dia balance. Dia adil untuk semua orang. Walaupun dunia ni tak adil, tapi game tu adil. Dia tak adalah fully. Sebab kan macam age semua, umur kan dalam team kan, semua tak adalah balance pun. Tapi bagi saya, certain game dia fokus on one aspect too much. Yang Jaguh Rakan Muda ni dia memang ikut KBS punya apa nama 12 tu, dia ikut semua elemen. Dia tak boleh macam walaupun sukan famous kan, dia bagi sukan tak dia semua. So orang-orang background mana-mana pun semua dapat. Kalau lah orang tu main catur je kan, katalah KBS ni fokus kat sukan je. Kira orang takkanlah orang yang main game puzzle tu kena ignore macam tu je. Betul. So KBS ni dia balance. Semua dia tengok. Minat ni ada. Minat ni, minat naik motor ada juga. Semua ada. Asalkan benda tu beri manfaat, benda tu bagus untuk belia, bagus untuk kemahiran kita, dia ada. Ada kan. Okay, so ni lah anda kata ada season 2. Dan adalah belia-belia lain nak join. Betul. So korang yang dah senior dan berpengalaman join, apa yang korang nak kata kat diorang, nasihat untuk diorang untuk yang nak join ni? Persediaan untuk diorang ke? Korang cuba je dulu. Okay. Interview tu korang memang akan takut. Atau korang macam saya luck lah, saya ada kawan pergi sekali.
Tapi kalau korang tak ada kawan, pergi je. Benda ni sekali seumur hidup. Kalau katalah korang pergi interview, korang kalah. Rugi apa? Tak rugi apa pun. Tak pun. Kalau korang tak pergi, korang dah kalah awal-awal dah. Betul. Pergi tu at least korang ada slightly chance untuk menang. Korang tak tahu chance korang kan. So bagi saya berani je. Stand up, go, pergi, hadir, buat je ujian apa-apa. So persediaan diorang mental fizikal macam mana? Bagi saya keberanian tu je lah. Itu Tapi penting lah. saya nak tambah sikit. Benda ni bukan just pertandingan, bukan just jaga orang muda, untuk semua benda. Kata exam ke apa, pertandingan apa-apa, larian ke, maraton ke, korang pergi je. Korang tak pergi tu korang dah kalah awal dah. Yes, betul. Daripada kalah awal, baiklah kalah Try dulu kan. Try dulu kan. Kalah sebelum bertanding kata. Betul. Malu je. Kan? Kata-kata Shirley pula. Kalau saya, korang kena step up. Jangan duduk rumah je. Find something to do. And then kalau ada season 2 tu, pergi je uji bakat. Try. Walaupun ada treadmill tu, lari je slow. Sebab dia lagi suruh kata. Lari je slow. Kalau takut tu sangat nak lari tu, lari je. Sebab yang ni bukannya 100% physical. Sebab kadang kita kena guna mental juga. So kalau mental you strong, go for it. Dan jangan lupa bawa ubat sakit perut. Banyak kisah kan. Ya, betul. Nanti sakit perut pula ke apa ke. Tapi sebenarnya drama tu colour of the untuk program tu sebenarnya kan. Kalau tak nanti tak ada apa, dia plain, dia cakap korang just buat task je kan. Betul. Sorry nak tanya sikit. Adakah Harimau Merah langsung tak ada drama? Drama sebenarnya ada. Tapi saya perasan yang Harimau Merah dia ni macam matang sikit lah. So ada drama dia simpan dalam. Tapi tahu dalam hati tu dah bum bum bum. Okay, maknanya Mak kata jaguar kuning tak matang. Itu kaya ni. Bahaya. Okay, kita dah sampai nak ke penghujung juga untuk sesi kita hari ni Azwan. Jadi macam mana, apa yang anda harap pengalaman ni agaknya dapat tak bagi inspirasi kepada lebih ramai belia? Rasanya dapat tak? Dapat. Saya rasa bagus benda-benda ni. Saya harap lagi ramai dapat join benda-benda macam saya. Tak semestinya jago rakan muda. Saya harap KBS dapat buat banyak-banyak lagi program untuk belia. Program kecil-kecil pun jadi lah. Sebab belia ni dia muda, banyak energi lagi. Dia nak cuba. Saya harap ramai dapat rasa apa yang saya rasa. Shirley? Sama je Daus. Copy paste. Jelah, betul lah tu. Benda sebenarnya orang kata korang kena cuba dulu baru korang tahu. Kadang-kadang diorang ni suka buat judgemental yang malas lah, aku tak power lah, ramai pepadannya. Dia tak tahu dia punya aura dalam dia sana, dia pun power juga. Tak cuba kan. Cuba. Baik. Okay, sikit juga untuk you all berdua ni, orang kata yang selalu berlari, maraton dan macam-macam event yang korang dah join. Apa tips sebenarnya yang terbaik kalau macam saya nak cubalah untuk tiba-tiba join event endurance kan? Tak pernah, sebelum tak pernah macam gitu. Tak pernah cuba pun. Tiba adalah ni lagi 5 kilo, 21 kilo. Persediaan awal macam mana? Dan juga during masa event tu apa yang kita tak boleh buat dan apa yang boleh kita buat? Saya share before event. Waktu event share lah. Share banyak pengalaman. Untuk endurance, untuk tak ada endurance je, apa-apa event sport, apa-apa benda yang perlu fizikal. Bila kita training, kita kena ingat kita nak training untuk long time, long period. Dia bukan contoh, katalah event kita dalam 2 bulan lagi. Tak adalah kita all out tiba-tiba satu hari 100% esok barat. Tak boleh. Dia benda ni dia long term. Apa-apa benda pun semua long term. Kita kena fikir kita nak quality session yang berterusan. So walaupun kita buat benda tu tak sakit pun, tak ada impact pun, tapi kita boleh buat esok, boleh buat lagi, esok boleh buat lagi, esok boleh buat lagi. Kita lagi better pada orang all out one day. Kan ada statement, I do not scare someone that mana ayat ni? Ingat? Basically dia cakap dia lagi risau orang yang buat benda basic ulang-ulang daripada orang buat benda satu sangat-sangat hebat. Faham. Consistent always beat the frequency, something like that. Consistency. Betul.
Okay, Kalau betul. bahasa satu lagi tu istiqamah. Yalah, terusan. Okay, Shelly So, pula. Selin, during ni pula. During race, saya rasa kalau orang yang baru nak join race, kan semua race ada dia punya kategori. Dia Okay. ada kategori yang singles, doubles dengan team relay. So yang baru nak start sports and then plan nak join, korang tak payah nak takut-takut. Korang boleh join macam team relay. So team relay ni kadang-kadang maksimum pun 4 orang satu team. So 4 orang satu team, kadang task dia korang kena buat 2 workout je. And kalau nak starting untuk training pun, kalau nak start lari, kadang semua orang tak suka lari. Saya dulu pun tak suka lari. So boleh start lari selama 5 minit dulu. Sebab daripada 5 minit korang akan tiba-tiba korang akan rasa macam 5 minit macam dah 5 minit tak pernah sambung lagi. So itu mindset kita. Kadang-kadang kita tengok 5 minit, dah 5 minit macam pendek sangat. So kita akan drag sampai 10 minit. That is where you start your how you want to run. Okay. Saya Betul lah akan- tu. Kadang-kadang kita tu nak buat setengah jam katanya. Itu yang rasa, lambatnya. Saya tak sampai. So memang, so kadang saya ada hari yang saya malas nak lari. So saya akan cakap tak apalah, nak run 1 km je. Okay. 1 km lepas tu dah. Tiba-tiba macam 1 km tak cukup. Kita akan tambah, okay tak apalah 2 km. So slowly kita, mindset kita akan tukar sendiri. Sebab kita dah immune. Yes. Semakin lama kan. Yeah. Dan dari segi masa pula kan. Masa pula, sorry. Dan dari segi bila tadi kita ada berbual dengan waktu kita berlari. During event lah kan. Adakah kita kena sentiasa berlari ataupun dalam bila macam nak break sikit tu kita kena berhenti terus? Berhenti kejap. Oh, ni saya share balik yang tadi tu lah. So waktu ni saya bila saya masuk sport-sport ni, saya banyak buat research saya sendiri. Kita tak adalah nak buat benda main buat je. Kita nak tahu juga kenapa reason kita nak buat tu. So bila kita dalam endurance sport, okay, this one specific untuk endurance sport. Actually okay lah, strength pun boleh pakai juga. Basically bila kita lari ni, kita akan accumulate lactic acid kat kaki kita. So bila kita stop, kita akan sampai kat threshold. Kumpulkan. Dia akan jadi sakit. So nasihat saya bila lari ni, jangan stop. At least jog je, jog. So dia akan flush semua lactic acid kita. Itu yang terbaik lah. Betul. Lagi satu dia mental. Bila kita rasa benda tu sedap, macam anything. Makan ke apa kan. Kita nak lagi nanti. Kita nak lagi. Sama dengan bila lari. Lari penat. Stop. Bestnya rehat kejap. Nanti bila kita nak sambung, kita fikir lah 1 minit je, lepas tu nak sambung. Tak. Extend. Benda tu akan extend. Kadang-kadang tak sambung langsung dah. Kan dia terus Kebanyakan dia walk, jalan dan duduk dan balik. Betul. Kebanyakan itulah. Kebanyakan Masa yang sesuai, Shelin sikit je. Masa yang sesuai untuk kita, orang kata tu, practice kalau nak berlari ni, waktu pun sesuai. Adakah pagi, petang atau malam? Dia depends pada orang. Kalau ada masa tu, lari je. Tak payah pun lari macam lama sangat. Korang set mindset 5 minit dah. Nanti slowly korang akan sendiri rasa macam nak lari lama sikit, lagi lama. Dan 5 minit tu pace nak berapa? Betul. Depends pada orang. Pace. Pace lah. Kadang Tahu ada- sikit lah. Tahu sikit lah. Kadang ada orang starting pace 9 sebab dulu saya starting pace 9. Oh, okay. Now? Sekarang slow lagi. Lagi. Laju. Tak Laju lagi. tak cukup laju. Masih lagi kena improve. So saya start daripada 9 sampai pace 5. Yeah. So sebab time sekolah dulu, I'm not an active person. Ini pun saya baru start. Baru official 2 tahun. Kenapa tiba baru sekarang nak start? Saya pun tak tahu lah. Sekolah tak FOMO minat. kot. FOMO. Semua yang. Kita tak FOMO lah. Ya, FOMO. Kan? Kita momo. Okay, awak pula Bila waktu pace dah berapa dah? ikut race. Race, Kalau jauh kita maintain. Kalau slow kita burst lah. Ni orang dah boleh kawal. Dia boleh kawal. Orang ni dia boleh kontrol lah. Okay, tadi ni aku nak ni lah. Maknanya ni dia menggunakan ni juga. Ya, Kan. Okay, waktu bila? Kalau Waktu start, bila? Waktu start ke waktu saya training ke macam mana ni? Bila Bila saya start? Untuk start lah. Untuk start. Saya start ni waktu saya universiti. Waktu ni at the first start saya tak main endurance, saya main gym. Dulu saya kedengar, saya kecil je. Waktu uni saya start waktu second year. Waktu tu sebab saya kan Manchester tadi, abroad. Lama tak jumpa parent. So waktu tu saya fikir balik ni nak tunjuk parent macam dah berubah orang lain. Tapi kenapa yang menyebabkan saya all out tu cerita kena
Sambung feed, nanti. akan tengok Instagram saya. Okay. And untuk duration bila saya training, sebenarnya benda ni tak kisah. Saya ada tengok ada satu video ni, ada orang komplain cakap, siapa lari malam-malam tak bagus, malam waktu rehat. Tapi sebenarnya benda tu tak. Dia ikut orang. Contoh orang kerja kan busy. Bila lagi boleh run? Malam lah kena. Yelah. Macam saya cuba balance kan. Kalau saya pagi saya akan run before pergi kerja. Luckily lah kerja saya ni flexible sikit. So saya boleh pergi lewat sikit. And after kerja saya akan buat menu saya betul-betul. Tapi ikut orang. Kalau orang tu macam awal pagi kena bekerja awal, malam boleh. Tapi for sure, siapa-siapa cakap yang dia tak ada masa, cuba check bila dia doom scrolling, bila dia main phone, bila kalau cut off semua tu mesti ada masa training. Betul, kita yang cari. Kita yang cari. Kalau ada keinginan mesti ada jalan. Betul. Dah asyik cakap tak ada Di masa. mana ada je. kemauan di situ ada. Oh, lagi betul. Kemahuan. Apa marah? Kau sikit-sikit cakap tak ada masa. Ajak jogging tak ada masa. Okay, lepas habis podcast ni kejap lagi kita pergi jogging dekat bawah bersama dengan dua-dua. Boleh. Kita punya tetamu ni. Cantik. Okay, kita dah sampai hujung. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka berdua. Tapi sebelum tu kita ada rapid fire. Ya, betul. Bersama dengan Fidau dan juga Shalini. Shalini. Tak ada ni, okay? Tak ada ni. Alright, Azwan akan bagi anda dalam 280 soalan. Oi. Tapi setelah kita bincang, Okay. kita tolak hampir 5 soalan saja. Dan bincang lagi, diorang kata macam banyak sangat tu. Dan ada 11 soalan. Yes. Yang mana kena jawab dengan pantas lah. Sepantas pace you all. Betul. Sepantas pace. Betul. Okay, Azwan akan mulakan dengan soalan 1 sampai 11. Okay. Gila-gila lah. Kita mungkin boleh mulakan dengan Saya Bob dulu. And then baru ke Shilin. Okay. Ni yes no Kita- soalan ke Tak. macam mana? bukan. Dia ada subjektif. Surprise. Ni macam puzzle. Dia macam puzzle tadi tak tahu kan. Macam ni. Soalan yang pertama. Deng. Satu perkataan untuk menggambarkan jaguh rakan muda. Halangan. Satu Jangan tiru. Betul. Dia betul lah. Apa dia? satu perkataan. Tu perkataan dia. Apa dia? Yes, kita terima. Okay, kita terima. Okay, soalan yang kedua. Perasaan pertama apabila terpilih sebagai peserta. Nervous. Excited. Okey, cantik. Cabaran paling sukar sepanjang program. Tawaran. Boat. Abot, okey. Aktiviti kegemaran dalam jaguh rakan muda. Makan. Oh. Tidur. Wah. Sambil menunggu. Kawan baru atau pengalaman baru? Kawan. Dua-dua. Oh, okey. Pagi atau malam? Malam. Malam. Okey. Fizikal atau mental? Mana lagi mencabar? Mental. Mental. Momen paling tidak dapat dilupakan? Bot bocor. Bot bocor. Shilin. KL Tower. Okay, tahu. Okey. Okey. Satu nasihat kepada belia yang mahu menyertai jaguh rakan muda. Cuba je. Cantik. Go for it. Lebih kurang dia translate. Dia translate je. Dia translate je. Semua boleh faham. Okey, yang ni kena lengkapkan ayat Lengkapkan ayat ini. Rakan muda telah mengubah hidup saya dengan More confidence. More And- friends. Yeah. Terbaik. Okay, baik. Sampai sini saja kita bersama untuk episod kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Firdaus, Yes. kepada Shalin sebab sudi kongsi pengalaman korang berdua bersama dengan kami dan juga belia yang tengah menonton. Alright, kita harap kepada belia yang berada di luar sana jangan lemah semangat. Teruskan orang kata tu bersemangat tinggi dan mencabar diri juga betul. untuk sentiasa melakukan perkara yang mendatangkan manfaat kepada anda. Betul kita memang kena ikut FOMO, tapi bergantung juga FOMO apa yang kita kena lakukan. Ya, betul. Dan tak semestinya kita nak join jaguh rakan muda pun. Banyak lagi program-program under rakan muda sendiri pun. Sebenarnya kan. Jadi korang kena macam diorang cakap, try je. Cari Cuba platform dulu. Okay. Itu yang penting. Baik, sampai sini kita akan jumpa lagi dalam Kita Bincang Podcast @Suara Belia. dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara. tapi sebelum tu kejap jangan Oi, kejap. boleh tak saya nak tengok Lupa pula. Harimau Merah. Okey, jom kita bersama dengan pasukan Harimau Merah.
Harimau merah. Au. Dan kita bersama dengan pasukan Jaguar kuning. Saya pun lupa dia punya tag. Panjang-panjang. Dia panjang sikit. Panjang sikit. Kita orang punya panjang. Oh, dia panjang. Ada kata-kata dia. Oh. Okey, nak tahu? Tengok nanti. Ada. Saya tengok. Jaguar rakan muda. Cantik. Assalamualaikum.